Assalamualaikum dan salam sejahtera. Korang pernah terfikir tak bila agaknya gaji YouTuber, TikToker atau influencer Facebook masuk? Macam kita kerja pejabat, hujung bulan dapat gaji, kan? Tapi diorang ni macam mana pula? Hari ni saya nak pecah rahsia jadual pembayaran media sosial paling popular dekat Malaysia ni. Lepas ni, bolehlah korang bajet nak fokus platform mana dulu. Jom kita mulakan. Baik, kita start dengan raja segala platform video, YouTube. Siapa tak kenal YouTube, kan? Dari tutorial masak sampai video kucing gaduh, semua ada. Nak buat duit dekat sini, cara utama adalah melalui Google AdSense. Iklan yang korang skip tu? Itulah sumber pendapatan utama. Selain tu, ada juga YouTube Membership, di mana subscriber bayar bulanan untuk dapat konten eksklusif. Dan juga Super Thanks, macam tip digital daripada penonton yang suka sangat dengan video korang. Tapi, jangan ingat senang-senang boleh dapat duit. Ada syaratnya. Korang kena ada sekurang-kurangnya 1,000 subscribers. Lepas tu, kena pilih salah satu daripada dua jalan ni. Sama ada kumpul 4,000 jam tontonan untuk video panjang korang dalam masa setahun, atau dapatkan 10 juta tontonan untuk YouTube Shorts dalam tempoh 90 hari. Nampak macam banyak, kan? Tapi percayalah, kalau konten korang best, laju je capai target tu. Sekarang, bahagian paling best. Bila gaji masuk. Untuk YouTube, bayaran akan diproses antara 21 hingga 26 hari bulan setiap bulan.